Kira saya dulu masa main bola dulu training dekat Seremban. Okey, saya family duduk Kuala Pilah. Oh, family Kuala Pilah. Family Kuala Pilah. Alright. Lepas tu masa saya main under 19 Negeri Sembilan kan. Saya berulang lah daripada Kuala Pilah ke Seremban. Melalui Bukit Putus. Baik. Saya melalui Bukit Putus hampir hari-hari. Rare jalan tu. Hampir hari-hari tau. Lepas tu motor. Sebab kita masa tu saya baru habis sekolah. Main 19. Belum ada rumah sewa, lagi gaji pun dulu kecil biasa. Gaji mula saya lengkap kecil. Tapi dulu nilai kecil besar. Semangat kenegerian itu kan. Lepas tu saya pun berulang lah hari-hari. Kadang-kadang training habis lambat. Saya sampai tahap tunggu dekat punca Bukit Putus tu ada stesen minyak. Saya sampai tunggu kereta lalu untuk nak follow belakang kereta tu dekat Bukit Putus. Sebab saya tak nak pergi naik motor seorang-seorang lalu Bukit Putus. Ada sampai satu malam tu saya habis training lambat. Pukul 8 tu macam tu, 8 sampai dekat punca Bukit Putus tu. Saya sampai kat Bukit Putus tu dalam pukul 9. Okey. Saya tunggu lori, tak ada kereta, tak ada apa semua. Nak dijadikan contoh tu. Lepas tu dah 9.30. Mak saya dah call lah. Mana tak boleh balik ni semua kan. Saya pun gedah. Okey. Lonely lah. Gedah. Kereta banyak yang daripada Kuala Pilah ke Seremban ke sana tak ada. Lepas tu bawa ada kat Bukit Putus. Dekat Bukit Putus tu saya ada nampak ada satu perempuan. Dia dukung anak. Dia jalan je. Tapi saya tak fikir benda tu hantu apa. Sebab saya rasa macam benda biasa. Ni orang dukung anak jalan. Lepas tu saya pun potong. Saya nampak selimbas kat lampu kan, lampu motor kan. Mari kita ambil lap tu, kita nampak jalan tu gelap pun. Gelap lah. Tak ada lampu. Tak ada. Bukit Putus main lampu. Lepas tu kita nampak kat lampu motor kan. Nampak. Jadi saya pun tu segera tak terfikir apa-apa pun.